Buat apa tu? Berak. Awak buat apa kat sini? Saya nak jumpa awak lah. Mak awak kan tak bagi awak kawan saya. Alah, biarlah mak saya cakap apa. Kita nak kawan. Orang apa pula mak awak cakap? Alah, saya tak kisahlah dia orang cakap apa. Saya ikhlas kawan dengan awak. Awak memanglah ikhlas. Tapi abang awak tu apa? Abang awak tu garang. Tu abang. Kalau saya kena pukul, jawab. Awak janganlah risau. Awak tak payah takut dengan abang saya. Kalau betul awak ikhlas dengan saya ajak awak tengah itu. Kenapa awak tak nak? Awak, sorry lah. Saya bukan tak nak. Tapi saya tak sedia lagi. Tak sedia awak tak? Awak fikir tak sedia awak kan? Hati saya macam mana? Awak dengar ni satu saya nak cakap. Ya, sakit, memang sakit. Tapi lagi sakit kalau keluargamu tidak menerima. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku cuba merenungi. Awak sayang saya ke tak? Dah lah awak. Kan kalau abang awak nampak lah, habis dia. Biarlah, sekarang ni benda ni tak lama. Saya ikhlas sayang awak. Tak lama apa, mak awak tak terima saya. Tak, kalau awak ubah. Kalau awak tak jadi budak motor. Family saya tak terima awak sebab awak ni budak motor je. Naik motor je kak. Sedangkan orang yang pakai kod, kerja dekat pejabat pun belum tentu lagi dapat pendapatan macam saya lah. Jangan hina mak motor macam saya lah. Saya terima awak. Mak saya, ayah saya, family saya tak terima budak motor. Awak jangan hina lah mak motor macam saya. Family saya tak suka budak motor. Kalau awak sayang saya, awak berubahlah. Saya takkan berubah. Saya tetap dengan pendirian saya sebab saya memang minat dengan motor. Tak ada siapa boleh halang minat saya. Dah. Awak balik lah tolong abang awak nampak. Tak nak. Saya nak teman awak. Ayah. Hei! Hei, abang. Buat apa ni? Mana abang tahu adik kat sini? Buat apa ni? Adik pakai ke? Apa ni? Apa kan? Ha. Aku dah cakap jangan kau budak motor. Abang! Ambil! Malam kau bawalah rinduku untuk dirinya yang Wajah! Ini padaku. Abang ni. Hei! Kan ni ada depan aku lagi tak? Aku nampak depan ni. Mati tak? Nah! Kegiatan mulai menggilap langkah berletih lelah. Pacar minta ini itu banyak tingkahnya. Otakku makin memanas, lihat gajiku mengenas. Kebutuhan makin pedas, jiwa hidup tak terbata. Lihat janji tanganku, makin hari makin rapuh. Senin sampai Minggu hidupku begitu
Naik hati-hati lah. Awak bahagia tak dengan saya sekarang ni? Tak bahagia dengan awak, saya bahagia dengan motor saya. Kenapa pula? Sebab ya biasalah. Mencintai orang tidak seindah racing. Ya sewajibnya racing itu lagi penting. Ya dia tidak ada hati untuk aku jaga. Jika aku curang di belakangnya, dia tidak berasa hati. Kalau manusia, ya baru lepak, baru duduk, baru macam-macam barulah. Sudah terlampau sakit hati, sudah dikatanya curang. Kenapa pula? Hai, kotor lah kamu. Tangan dah kotor, lepas tu pegang-pegang tangan orang. Ish. Tangan kotor ni juga lah yang bakal menimang. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Engkau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatan. Awak nak jumpa ni kenapa? Ni. Saya nak tanya ni. Tanya apa? Awak kenal tak Kai? Tak kenal pula. Alah Kai tu anak Sadin tu. Kai anak Sadin. Tak kenal? Tak. Macam mana ni? Tapi tak kenal tak apa. Ni nak beritahu ni. Dia kan nak kenal dengan apa? TO. Lepas tu family dia tak bagi. Kenapa pula? Sebab dia pun kata Kai ni jenis mak motor. Motor ni kira macam family dia pun tak minat lah. Nanti mak motor. Lepas tu kan nak ni memang paling kesian lah kat Kai tu. Sebab apa? Abang dia pergi jumpa TO dengan Kai ni tepi sungai tau. Lepas tu nak tahu dia buat apa? Dia buat apa? Abang dia buat sini. Tak nak tunjuk. Kan Kai kat situ. Dia buat sini tau. Begini tu. Lepas tu Kai masuk air tau. Dia pergi masuk juga air. Abang tu apa tu? Macam biasa ni tu. Tu. Woi, kau. Woi, berdua je ke? Taklah berempat nampak. Apa buat apa? Aku ada. Nanti sudah nak tahu. Ni. Aku ngumpat pasal lah. Aku tiba-tiba tak kesian ke tengok Kai? Kesian lah, memang sedih. Aku sayang dia. Lepas tu family aku lah tak suka mak motor. Ya kot. Tak. Ya bang. Ya, Kenapa? abang sebenarnya rasa salah. Sebab Sebab hari tu kan abang jumpa Kai. Abang rasa abang tak sepatutnya buat macam tu kat dia. Dia pun manusia juga kan. Dan disebabkan dia hanya budak motor, abang halang cinta dia abang tadi. abang ini dah lepas. Tapi tak boleh adik. Abang rasa kita patut jumpa lah. Dia mesti pergi jumpa kan. Abang nak minta maaf lagi. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan dia agak lepas. Yang sekarang kasih hadap. Dan aku nak cakap kat Hang sakit. Hang kena ingat. Ya sakit bertumbuk memang sakit. Tapi lagi sakit kalau keluarga tidak merestui.
Macam mana rasa mencintai tapi tidak dicintai? Ya, sakit memang sakit. Tapi lagi sakit kalau orang kata aku tiada gigi. Biar dikecewakan kerana perempuan, jangan dikecewakan kerana mutu. Ya, sakit ya, masih sekolah rendah, belum kau kenal apa itu bercinta. Yang engkau tahu cuma bermain saja.